Naik sayang. Jom. Ya, jom lah. Naik terus. Wih. Allah, tak boleh nak cakap apa ni. Makasih banyak pelayanan daripada Malaysia. Tutup macam mana? Okey, bismillah kita pulang Aceh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak lagi beli minum mau menuju ke airport. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak balik pun dihantar macam VIP kan. Jom kita tengok kejap lagi gang. Wih, pelayanannya best sangat kan. Okey. Bismillah kita bayar ini dulu kan. Nah, sekilas nampaknya memang sama je dekat Aceh, tapi mungkin Milo yang berbeza. Lagi satu banyak juga minuman-minuman yang kami tengok berbeza juga dekat sana. Okey. Ini kita nak ke kaunter bayar dulu ni. Ya, sorry bang. Tak nampak ni. Setengah leher. Okey. Nah, suasananya mantap, nyaman dan ada aircon juga dekat sini. Aircon itu bermakna adalah AC kan. Itu adalah aircon ataupun AC. Kita kalau dekat sini wajib beratur. Tengok lantainya pun bersih geng. Wow, amazing. Okey, kita bayar dulu. Maaf bang, boleh rekam tak ni? Boleh rekam tak ni? Suasana ni, suasananya. Boleh okey. Abang tak fatir rekam. Abang tak fatir video lah. Tak nampak ini, tak nampak apa ni? Wajah tak nampak lah. RM8.70. Okey itu. Kejap. Okey itunya. Nanti potong-potong tukang editor nanti potong. Okey. Ini kita. Kenapa? Ada Member. Tak ada. Kami nak balik Aceh. Yelah. Abang asli Melayu? Bukan. Asli mana? India. Oh, India. Weh, Tamil, orang Tamil. Syarul Khan Okey, ambil. Tak ada plastik bang? Tak payahlah. Oh, okey, tak payahlah. Okey, makasih bang Assalamualaikum. Wah, okey. Sayang, cakap lagi. Kita dihantar. Wow. Kita Keluar dulu. serasa tak enak hati, tak segan juga. Keluar dulu. Okey. Kejap. Alhamdulillah ni kita mau menuju ke airport ni, diantar lagi. Dijemput kemarin macam ni juga, macam temu VIP dan diantar kembali ke airport macam ni juga. Ya Allah. Tak tahu lagi ya. Mau berterima kasih macam mana, semoga Allah membalas semua kebaikan Melayu yang telah Amin, ya kami Allah. selama di sini. Amin. Ya. Terima kasih Okay. banyak. Tak tahu nak cakap apa-apa. Sini abang pegang lah. Dah berkaca-kaca mata. Ya Allah. Naik sayang. Jom. Ya, jom lah. Naik terus. Wih. Allah, tak boleh nak cakap apa ni. Makasih banyak pelayanan daripada Malaysia. Tutup macam mana? Okey, bismillah kita pulang Aceh kan. Ini ketibaan arrival. Wih, yang besar ni KLEA ni. Ya Allah. Besar gila. Wow, itu ada nampak apa tu? Ekornya pesawat. Tengoklah tu pesawat banyak betul lah. Kan? Kalau kita macam ni harus ke belah bintang hujung sana kan? Ya Allah. Ini kita explore KLEA pun tak habis. Kita pergi dari hujung ni sampai hujung sana. Dah ketutup. Kenapa? Adik enggak kedengar suara. Ambil mic mau? Enggak. Macam mana buat video enggak? Wih, ini kita dah masuk gerbang utama ni. Desainnya okey lah. Bukan okey, dah okey sangat. Dah tengok desain dia punya bangunan ni. Okey, bismillah kita masuk dekat KLEA. Wow. Siap-siap sayang kita nak maraton ya. Maraton 100 kg. Aduh. Okey, bismillah lah. Kejap lagi Fatir update lagi. Ada pesawat terbang, banyak terbang sayang, tengok. Wow. Tu, kan? Nampak tak? Wih. Oh, itu MAS, Malaysia Airlines lah. Okey. Bismillah kita masuk dulu. Nak pergi kantor. Ini sekedar pemberitahuan dan juga ilmu jugalah. Kalau bermanfaat diambil, kalau tak bermanfaat jangan ambil ya. Maksudnya kita harus ke kantor, kita bawa 100 beg, kita suruh hitunglah sekali situ. Jadi jangan pesan lewat apa-apa. Nanti takut dia harus bagi-bagi 50-50. Jadi penat lagi nanti kita nak paskan 50-50. Jadi lebih baik kita bawa
100 kg ni sebab kan banyak beg kan. Kalau bagnya dah kita kemas 50-50 dia okey lagi. Okey, bismillah. Alhamdulillah, memang pelayanan Mas Travel lagi okey. Izin uncle ke Abang Yus ya? Abang Yus. Aduh. Apa uncle lagi? Tak jadi uncle lagi, dah jadi Abang Yus. Memang Abang You daripada dulu kan. Ada pesawat. Tu pesawat. Weh. Tapi bukan korang punya. Ya Allah, Mas Travel. Okey. Mas Travel Mas punya. Travel punya. Weh. Lagi Allahu Akbar. Okey. Tengok betapa bahagianya diorang. Aduh. Bawa pulang. Tapi korang jangan salah sangka. Yalah. Diorang ni kan banyak buat kerja amal. Betul. Jadinya Okey, kebanyakan Abang Yus nak membenarkan suatu kes fakta sebenar. Ini yang punya Emma kan? Sayangkan ini punya kami. Yang lain semua donation, semua oleh-oleh. Oleh-oleh. Lepas tu ada juga yang nak dibawa pulang untuk dibagi kepada rakyat Aceh. Betul. Allah, kena masuk beg kecil dulu. Yalah, boleh. Kembung sangat. Gemuk sangat. Aduh. Kembung. Kenapa tak pakai baju sama? Tadi kan dah cakap. Okeylah, tak apa-apa. Kan terkejar-kejar. Okey. Ada bawa. Nanti okey, salin. okey. Siap bos. Kita ingatlah orang bagi. Yalah, tunggu ini. Letak sini je lah. Macam perlu dua lah. Okey. Ini boleh angkat? Boleh. Enggak. Fatir yang merah tu dulu tak? Fatir angkat merah tu Sekejap dulu. Perlu dua ke satu? Apanya? Perlu 2 1. Troli. Kalau perlu dua. Dua. Yang ni pergi sana. Ini sayang. Yang ni pergi sana. Bis. Yes, bis, bro. Bis. Kita kan pelayanan travel kan? Betul. Dah buka travel berdua kan? Betul. Kita kena belajar. Jadi Allah, perkara-perkara ni relax je lah. Maaf. Saya suka mengganggu sikit. Maaf. Okey. Ini memang kerja kita kan? Betul, kerja kita. Kerja kita dah ni. Cuma kita kena cari satu lagi. Kameraman. Betul. Takkan kita jadikan bendahari jadi kameraman. Itu insya-Allah. Pelan-pelan lah. Ada rezeki kan? Adalah. Kita akan buka banyak job untuk orang-orang tempatan lagi. Betul, insya-Allah. Ni tak boleh bang. Ni dululah. Yang tidur je. Muat tak ni? Kalau tak muat, masuk sini. Boleh. Kita masukkan yang ni. Ini muat lah. Ini namanya beg tenteng. Korang kena ingat tau. Kalau korang naik Asia, korang boleh bawa satu koper yang 7 kg macam ni dan boleh bawa beg tenteng macam ni. Jadi aman. Barang-barang yang korang shopping yang mana mudah pecah, masuk je ke beg tenteng ni. Abang Yus, dah jadi YouTuber. Tak, kita kan support sama-sama. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak. Nanti tolong support kita orang Malaysia Aceh Serumpun Travel. Okey? Jom. Terbaik. Jom. Okey, Bang Yus. Ya. Tadi ada tercakap kan dukung kami punya travel. Dah. Masuk tak? Masuk tak tadi? Kita cakap ulang lah. Okey, tolong ambil aja sini bang. Itulah, takut mengganggu orang. Okey, Abang Yus. Alhamdulillah kita akan bekerja sama Malaysia Aceh Serumpun. Mungkin daripada subscriber FatiTuber ni boleh support kita orang punya bisnis. Okey. Nak pergi Malaysia ke, nak pergi Aceh, kita orang yang bawa lah. Okey, daripada kita travel kan, punya travel kita insya-Allah. Lepas tu, ini rombongan kita mana? Rombongan dah masuk ke dalam. Kita bagi dia orang masuk ke dalam rehat terus. Okey, kita yang bawa dia punya beg. Lepas tu kan kita akan pastikan yang rombongan kita takkan tercicir beg. Tengok, dah licin lah kat sini. Semua kita dah angkut ke sini. Jom. Let's go. Ini punya orang Ini punya orang, jangan dia ambil. Nanti aneh-aneh pula. Jom. Dah sayang. Okey, tuan-tuan puan-puan, Fatir cadangkan korang hitung dulu. Walaupun sesibuk apapun, hitung dulu. Sebab itu mungkin inilah pengalaman Fatir dulu hantar jemaah umrah. Fatir dulu hantar jemaah umrah dah 180 beg. Okey, kena marah dulu sama bos travel. Hilang beg orang. Macam mana tak? Okey, hitung Ini beg sendiri bukan jamaah travel Malaysia Aceh Serumpun, belum ada jamaah insya-Allah. Jom, come on lah bro. Kita orang support Malaysia Aceh Serumpun Travel kan? Okey, 1 2 3 4 5. 5. Okey. 5 5 5 5 6 7 8 9. Okey? 9. Jom, let's go. Okey, alhamdulillah Fatir dengan Emma dah kemas dah beg ni. Banyak sangat sayang kan? Ya Allah. Macam mana?
Enggak, tak nak cut. Bu. Hui. Mual Iyalah, adik harus minum air putih lah. Okey. Banyak minum air putih. Okey, ini 2 troli. Wow, alhamdulillah geng. Ini bukan kami belanja semua. Aduh kena. Aduh. Lepas tu petang dulu dah. Okey, jom. Wih. Pergi tempat sini. Bismillah geng. Dah masuk lagi ni. Dah masuk lagi. Aduh, tabrak lagi ya Allah, dia langgar. Aduh, sakit kaki ya. Wih. Allah. Kau tanya dulu dah. Kenapa adik terpesona tengok ni Tak tengok abang lagi. Jom, let's go. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ini kita dah masuk ke tahap akhir belum? Belum lagi. Dah masuk di baca. Tapi ini kita tahap nak ke tempat counter. Counter check. Counter. Jom. Jangan lama-lama sangat, nanti sana banyak lagi video counter kan. Ada antri, ada jam. Tergantung. Counter tergantung. Okey, jom. Bismillah bang. Dah bang. Okey, ini kalau korang tengok, kami tim Pink Belacan. boy band Malaysia. Belacan Malaysia. Bapa paling budak masuk air. Okey. Kita nak apa ni namanya? Kita nak print kita punya Print. tag back. Tag kita. Okey. Jadi langkah daripada masuk airport langsung print ni dulu kan. Betul. Okey, let's go. Kita print ini jadi semoga bermanfaat lah. Jadi jangan langsung ke sana Betul. Print dulu, okey? Ini jadi ilmu lah. Let's go. Okey, langkah pertama kita nak tekan English. Kita cuba sama-sama. Okey, sama-sama. Tak apa. English. Bahasa Malaysia. Okey, jomlah. Malaysia. Okey. Malaysia. Tekan AirAsia. Boleh? Data masuk penerbangan. Bukan, maaf. Mantap. Check in. Print pass, print baggage tag. Adik apa? Bahasa Indonesia ada? Tak, tiba-tiba datang. Tadi dah tulis bahasa Melayu. Okey. Print. Kita pilih print baggage tag bang Ya. Betul. Baggage tag. Baggage tag. Okey. Ambil baggage tag. Pas dah ada kan. Betul. Boarding Okey. pass dah ada. 7 yang semalam yang Imam bagi. Okey, and Dah ni. view apa benda-benda. Yang tu. Nombor. Yang Ni tiket kapal terbang dulu. Ada dalam tu. booking number yang semalam Wish. yang Imam. Kita kena faham ni geng. Bacakan. Tengok ni. Ambil nombor lagi ni. Isi nombor bang. O JWZ Boleh? O W J. Okay, confirm. Please wait while we okey. Keluar terus nama. Kok dia balik nama? Dengan Emaliana. Kejap, kenapa dia balik nama bang? Tak apa. Oh, tak Itu apa. sistem dia baca macam tu. Oh. Bapak Okey. dulu bawa nama. Okey, jelas Betul. Okey. Okay, jom. Oh, bapa? Emaliana. Okey. Confirm. Mana? Nama maknya Emaliana. Anaknya pun Emaliana. Dulu Okey, tak apa. check. Dia tanya, adakah Check anda best. mempunyai check baggage? Yes, okey. Okey, kita fahami langkah-langkahnya Ni sekalian tutorial jugalah. Okey. Dia Ini kata apa? kalau ada benda-benda ni, yang Abang Yus kata tu, ada ke yang ini? Tak adalah. Ada spot, Tak ada. ada Bahan yang anti pecah. bahan pecah. Tak ada. Next. Ada ni semua. Aman. Kena ni. Tak ada. Tak ada. Power bank semua atas Okey, atas semua. Ha? Tak apa, Cas. Cas je. Cas kat mana? Dalam perut Atas. pesawat. Oh ni. Tu soket. Soket tak apa. Soket yang banyak tu kan. Oh. Tu tak apa. Alamak. Tak apa. Oi, waktu dia menentukan. Okey, bukan cancel Okey, tu continue. okey, lanjut. Okey. Next. Kita tak ada Tak ada. Okey, Takut berapa pula. jumlah beg? Ini dia tanya tadi tu. Berapa tadi? 7. Berarti kata 9 tolak 2. Hitung betul-betul dulu. Hitung beg. Berapa beg? 7 kan? Ini hitung sekali. 1. Kira-kira 1, sayang. 1 2, cepat. 7 kan? Confirm 7 7 bang, 7. Habis ambil extra 1 7. 8. Buat apa? 8. Kalau boleh masuk 1 kita sumbat masuk 1. Okeylah. Print lagi. Boleh. Okey cepat. 8. Okey. Memang kena cepat bang Yus. Kan? Sekejap Please. je dah print. Ya ke? Proses dia mudah. Wow. Prosesnya Tak ribet. semudah itu. Mungkin kita belum memahami kan. Sekarang kita dah faham dah. Apa? Panjang betul bang. Macam main game. Alah, pasti kan biasa ni dekat tablet jemaah. Time zone ke? Macam betul. time zone. Banyak menang ni. Banyak menang ni. Ya Allah. Ya Esok boleh main lagi time zone bang je. Gila banyak. Oh 8 lah 8. Dah lain tuntun suara betul-betul apa ni. Jangan. Allahu Akbar. Dah habis suara.
Betul lah, Okey. belum minum lagi. Belum minum lagi kan? Makanya tadi harusnya Fatir tadi Bang Yus beli ini minuman apa tu, air putih sanitizer. Set freeze. Freezer. Set Tak jenama. Freezer. 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 Okey, habis tadi minumnya. Yelah, jenama tu lah kan. Jenama tu okeylah. Kalau dapat kami Aqua mineral, Li mineral, Cleo macam tu. Bukan air mineral, yang tu air bergas, air berkarbonat. Oh, berkarbonat tu, bukan air mineral tu. Dia beli brand freezer. Sini Air masak kan. Freezer yang air Freezer. air Macam- yang hijau tu ke? Yang hijau tu mineral. betul. Itu kan air gunung. Okey, Sebab mantap. ada lagi satu air bikarbonat. Freezer juga. Oh, spritzer juga. Oh, harus bisa membezakan lah. Okey, jom. Nak time zone mana? Nak pergi time zone mana? Bukan, kita tag dulu kat bag. Yes, let's go. Okey. Okay, let's go. Bismillah. Mana? Inilah pelayanan MAS Travel. Okay. Aduh. Ya Allah. Sama warna bang. Bang. Sampai sengit-sengit dia. Sama warna bang. Kena kaki lah. Oi, sorry. Jangan excited sangat, sabar. Jangan excited sangat. Okay, Fatih nak bagi tahu kan. Kat sini tadi bayar berapa? RM30. Satu orang RM30. Jadi untuk bahasa apa? Subscriber Fatih lah. Maknanya kalau ada orang Aceh, kalau kita beratur sini dah RM30. Sebab Okey. Berarti ini orang ini bantu ada tolong orang tolong kita masukkan lagi-lagi ni semua. Kalau yang sana tu Buat nampak mandiri. Kan? Kosong. Kalau salah. salah terus. Oh ni boleh ada orang bantu. Oh, mantap pelayanannya. Berarti kena bayar lah. Kena bayar, lantak lah. Iyalah, lantak lah. Yang penting kan dia orang layan lah. Datang Aceh. Dilayan macam ni free. Kita lepas datang airport, bang ini beg saya ngopi dulu. Betul. Itu kan Fatir bawa, Fatir bawa jemaah umrah 180 orang. Bang, ini kami punya travel, kami punya jemaah umrah beg 100. Dia handle semua. Bang, ini 200.000 kalau tak salah, atas 100.000 rupiah aja kan. Tolong bang, minta tolong. Boleh. Langsung. Dia dorong. Kita orang depan ngopi. Macam tu lah, mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, tapi best lah. Let's go. Okey, jadi tadi salah informasi ya. Dah ada informasi yang sebenar macam mana Abang Syawal? Kalau kita dah check in online dengan check in dekat kios, Okey. kita boleh terus macam kita tampal mula-mula tadi untuk pergi tunjuk situ. Ini Yang yang situ tu yang memang kita mandiri masuk, tu, mandiri. Yes. Yang kita masuk masuk. kita punya barang sendiri. Ah. Kita dia tapi kalau kita nak masuk dekat kaunter yang dekat sini, yang ada orang Yang ada orang layan. layan Ya. pun boleh. Kita tak payah bayar. Tak payah bayar. Sebab Okey. kita dah check in online ataupun check in masa dekat kios. Okey siap. Sini tak payah bayar sebab tadi ada salah info sikit. Betul. Dia suruh bayar seorang RM30. Bermakna ini kita percuma. boleh bayar. Betul. Okey. Itulah. Selamat duit RM30. Boleh jajan. RM60 dua orang. Iyalah, dah banyak tu, hampir RM100. Banyaklah tu. Okey, jadi saran Fatir, korang datanglah Malaysia, korang alami dah sendiri, baru betul-betul faham kan? Dia Lain cerita. Lain cerita kan? Makanya bahasa kita beza kan? Padahal makanan kita sama kan? Okey, let's go. Okey, sayang, fokus sini. Fokus sini ni. Alhamdulillah, akhirnya dapat tong sampah. Dengan 7 beg. Wow. Paper, jangan salah. Oh, sini sayang. Sini. Ini. Kita masukkan paper. Ini jangan tak salah. boleh ya? Ini tak boleh ya? Ini ya. Masuk Paper. ni. Okey, mantap. Ini good. Thank you. Tengah menabung masa depan. Menabung masa depan. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih banyak buat pelayanannya. Kami dah 7 hari ya. 7 hari, betul? Fatir dengan Emma dah 7 hari dekat Malaysia. Sampai saat untuk diorang kembali ke Bandar Aceh dan berjumpa dengan yang paling penting anak-anak mereka. So kita kat Malaysia ni terus mendoakan Fatir dan insya-Allah akan support Fatir daripada Malaysia untuk kerja-kerja amal yang Fatir dah lakukan selama ni. Amin. Okey. Fatin nak cakap terima kasih, berjuta-juta terima kasih lah buat semua saudara daripada Malaysia, terutama buat Abang Yus kan, dah sering bantu Fatir kan, dah bantu banyak dah. Lepas tu buat ayah private juga yang sudah berjasa sangat-sangat besar kan. Betul? Dan untuk yang lain juga, terutama juga yang depan ni, kameramen. Takkan kita tak nak ucap terima kasih banyak kan? Betul. Betul. Terima kasih Fatir banyak juga kepada ni
Abang Zul yang ada kat Johor, kat Nila. Semualah. Abang Kazal lagi. Abang Kazal, lepas tu mana-mana akak private. Akak private jangan lupa. Akak private, lepas tu yang utamanya subscriber Parti YouTuber yang dah lepas lagi tu yang hari tu kita jumpa dekat IOI Mall. Akak Syida. Kak Syida. Betul. Terima kasih banyak Kak Syida dan semua-semualah kalau kita nak senaraikan ataupun nak listkan banyak betul kan. Cuma minta maaf kalau nama-nama tu tak tersebut. Bukan kita lupa, cumanya kita pun nak kejar pelepasan. Betul. Masa pun dah tinggal 1 jam 20 minit je untuk diorang berangkat. Jadi Fatir, penutupnya minta maaf banyak-banyaklah penutup Fatir kan. Sebab Fatir banyak belajar daripada bangsa Malaysia ni dan memang kalau ingat memang okey. Abang Wis janji jangan bagi tak ada. Jangan bagi air hujan turun. Tak ada. Ya? Tak ada. Nanti Fatir delay pula. Tak. Okey. Teruskan. Okey, Fatir nak cakap dia orang ni yang setakat ni lah. Jumpa sama Abang Wis dan yang lain-lain lah kan. Maksudnya macam kita dah kenal 30 tahun. Betul. Tak? Padahal baru je satu malam gelak sampai keluar air mata. Itu belum pernah lah Fatir dapatkan di Aceh lah. Sebab mungkin Fatir budak bilik kan, sering kat bilik. Walaupun hanya keluar minum kopi saja dekat warung kopi di Aceh kan. Lepas tu masuk bilik lagi. Tapi kalau kat sini best lah, insyaAllah lah. Bila ada kesempatan nanti lain kali kita berjumpa lagi. Paling penting yang Abang Selangor nak kongsikan dengan korang semua, untuk dapat rezeki daripada Allah ni, jadilah orang baik. InsyaAllah kita akan ditemukan dengan orang-orang baik. Okey. So untuk penutupnya, Assalamualaikum, korang jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.